Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sekarang berada di perkampungan orang asli Sungai Rasau, Kile. Bersama dengan saya, pelakon utama. Bukan utama ya? Terbalik? Okey, terbalik. Pembantu. Dia pembantu. Okey, tapi dia sebagai bawa watak apa pun? Maknya. Maknya. So, kita akan buat satu penggambaran short film. Ya, short film saksikan selepas ini. Ada macam-macam kisah yang menarik, kisah sedih, kisah terkejut, sedih. Dan pengajaran yang penting. Sebab lepas seorang, lepas seorang. Last sekali mungkin director kita tak tahu. Jadi nantikan. Ya, betul-betul. Nantikan. Laki-laki sini, laki-laki. Laki-laki sini. Oh, cahaya. Nak tengok sikit. Mestilah. Okey, Cik Ali simpangan saya lah. Lepas tu kalau dia terkejut kan. Mia, buat terbaik Mia. Dah start bahang ni belakang ni. Mati pun make up. Maknya kita tak alang-alang dah berpeluh. Berminyak sangat mak ni. Itulah mak dah cakap jangan makan yang bergoreng-goreng. Sebelah kanan. Pijak aku. Dah kena dah. Okey, cantik. Serius. Cantik. Akak muka terkejut Betul tak? Mia. Okey. Okey, ready? Tuan Lisa tu. Okey, tuan. Ayo. Cepatlah jalan. Penat aku. Okey, off. Nangis. Memang aku pakai gula pakai gula. Saya bangun ayah. Sana. Okey dia. Muka sini. Oh, macam tu. Oh. Sini ya. Sebelum mak sini seraya tu kena kena bapak Oh, boleh nangis ke tak boleh nangis. Abang. Yeay. Dah habis.